Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan para hakim yang sentiasa memegang pada kebenaran dan kebijaksanaan, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Hadiah Terakhir Seorang Ibu. Patah dahan ditipa badai, gugur daun ke hujung laman. Kasih ibu tiada ternilai, hilangnya ia tinggal kenangan. Ya kawan-kawan, mari dengarkan cerita saya. Di sebuah kampung yang dikelilingi kehijauan sawah dan nyanyian unggas pagi, tinggallah seorang ibu bersama anak lelakinya yang bernama Aiman. Setiap pagi sebelum matahari membuka tirainya, Makcik Siti telah pun bangun. Dia menyalakan api di dapur, menguli tepung, membungkus kuih dan menyusun kuih untuk dijual di keliling kampung. Makcik Siti berjalan dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, menjual kuih demi mencari rezeki. Peluh yang menitis bukanlah tanda kelemahan, tetapi lambang kasih seorang ibu tanpa pernah meminta balasan. Semua yang dilakukan olehnya demi seorang anaknya. Aiman seorang murid yang pintar. Di sekolah dia sering dipuja oleh guru dan menjadi kebanggaan ramai. Namun, di sebalik kecemerlangannya itu terselit satu perasaan di dalam diri Aiman, iaitu perasaan malu. Malu dengan kehidupannya serba kekurangan, malu dengan pakaian yang tidak semewah rakan-rakan. Perasaan itu telah mengubah diri Aiman. Jika dahulu dia menunggu ibunya pulang dengan senyuman, kini dia lebih suka menyendiri. Jika dahulu dia bangga bercerita tentang ibunya, kini dia lebih rela berdiam diri. Hari demi hari, kasih seorang ibu terus mengalir tanpa pernah berkurang. Namun kini, kasih itu semakin tidak dihargai oleh Aiman. Sehinggalah suatu hari, nama Aiman telah diumumkan sebagai murid terbaik di sekolahnya. Berita itu telah disampaikan kepada ibunya. Makcik Siti merasa amat gembira dan bersyukur dengan pencapaian Aiman. Dengan penuh harapan, dia menyediakan dirinya untuk hadiri ke majlis penyampaian hadiah. Dia memilih pakaian yang paling baik dimilikinya. Walaupun sudah lama dipakai, baginya bukan pakaian yang penting, tetapi saat melihat anaknya berdiri megah di pentas kejayaan. Ya kawan-kawan, hari yang dinantikan pun tiba. Seluruh dewan dipenuhi dengan ibu bapa dan para guru. Apabila nama Aiman dipanggil, seluruh dewan bergema dengan tepukan. Aiman melangkah ke dewan dengan penuh keyakinan. Di suatu sudut dewan, kelihatan seorang ibu memandang anaknya dengan penuh perasaan bangga. Pada ketika itu, Aiman terpandangkan ibunya. Dia terus memalingkan wajah. Namun begitu, ibunya tetap berdiam diri kerana kasihnya pada Aiman tidak pernah pudar, walaupun hatinya agak terluka dengan perlakuan Aiman. Kawan-kawan nak tahu cerita seterusnya? Selepas hari itu, kehidupan mereka berubah tanpa disedari. Pada suatu hari, ibunya jatuh sakit. Tubuh ibunya yang dahulu kuat semakin melemah. Aiman mula menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah dia ambil peduli. Dia melihat tangan ibunya yang kasar akibat terlalu kuat bekerja. Dia melihat wajah ibunya yang semakin cengkung akibat terlalu banyak berkorban. Hari demi hari, kesihatan ibunya semakin merosot. Pada suatu pagi,
ibunya telah menghembuskan nafas terakhir. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku seterusnya? Aiman terduduk di sisi tubuh ibunya. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya gugur jua. Penyesalan hadir di dalam diri Aiman, namun semuanya sudah terlambat. Di sisi tubuh ibunya yang terkujur, terdapat sebuah bukusan kecil. Dengan tangan yang menggigil, Aiman membukanya. Di dalamnya terdapat sehelai baju sekolah baharu yang kemas berlipat dan sekeping nota kecil. Untuk anakku Aiman, kebanggaan ibu. Ya kawan-kawan, semenjak hari itu Aiman berubah. Dia belajar bersungguh-sungguh bukan lagi untuk dipuji manusia, tetapi sebagai tanda kasih kepada seorang ibu yang pergi tanpa sempat dihargai oleh anaknya. Pengajaran daripada cerita ini ialah hargailah ibu bapa selagi mereka masih ada. Jangan biarkan kehidupan menutupi kasih sayang, kerana apabila mereka sudah tiada, penyesalan tidak lagi bermakna. Sekian, terima kasih.